Anda yakin ke kasih sayang anda itu tidak membunuh kucing anda sendiri? Bunyi macam menakutkan, kan? Tapi itulah realitinya. Kadangkala, semata-mata kerana ingin memanjakan si bulus kesayangan, kita berikan mereka apa yang kita anggap sebagai hidangan istimewa. Hakikatnya, kita sedang menyajikan racun yang bertindak balas secara perlahan. Hari ini, kita akan kupas 5 makanan yang sangat berbahaya, bahkan boleh membawa maut kepada kucing. Dan saya hampir pasti sekurang-kurangnya 1 daripada 5 makanan ini pernah anda berikan kepada haiwan peliharaan anda tanpa menyedari risikonya. Tonton video ini sampai habis dan saya janji pandangan anda terhadap isi dapur dan mangkuk makanan kucing kesayangan anda pasti akan berubah. Lebih-lebih lagi, poin ketiga dalam senarai ini akan mengubah pandangan anda secara total tentang makanan klasik yang selalu dianggap sesuai untuk kucing. Anda sudah bersedia untuk mengetahui kebenaran yang mungkin dapat menyelamatkan nyawa kucing anda? Kalau begitu, jom kita mulakan. Sebelum kita masuk ke senarai hitam kita, mari kita renungkan sejenak. Mengapa ini boleh berlaku? Kenapa makanan yang selamat dan berkhasiat untuk kita boleh bertukar menjadi racun maut bagi seekor kucing? Ini semua berkisar pada fisiologi unik mereka. Kucing adalah karnivor obligat. Istilah saintifik ini bermaksud badan mereka dicipta khas untuk mencerna protein haiwan dan hanya protein haiwan sahaja. Sistem pencernaan, hati dan buah pinggang kucing berfungsi dengan cara yang sama sekali berbeza daripada manusia. Mereka kekurangan enzim tertentu yang membantu kita memecahkan komponen tumbuhan atau sebatian kimia. Oleh itu, apabila kita berkongsi makanan kita dengan mereka, kita sebenarnya memaksa badan mereka melakukan sesuatu yang secara genetiknya mereka tidak mampu. Ini ibarat kita cuba mengisi minyak diesel ke dalam kereta petrol. Kesannya pasti buruk. Setelah peraturan mudah ini, kucing bukanlah manusia kecil yang berbulu. Dan sebentar lagi anda akan lihat betapa pentingnya perkara ini. Baiklah, musuh pertama kita ini selalunya ada di depan mata, tapi kita tak sedar ia adalah bawang dan bawang putih. Tak kira dalam bentuk apa ia dihidangkan, mentah, dimasak, digoreng, kering atau sebagai serbuk. Semua bahagian tumbuhan ini sangat bertoksik kepada kucing. Anda mungkin terfikir, siapa yang bodoh sangat nak bagi kucing makan bawang? Tapi bahaya yang sebenar bukan itu. Kelicikan bawang dan bawang putih adalah kerana ia sering menjadi bahan tersembunyi dalam berbagai jenis makanan yang kita makan. Sedikit sausage atau hirisan daging di meja anda, ia mungkin mengandungi serbuk bawang. Sesudu kuah sup anda, hampir pasti ia dimasak menggunakan bawang. Malah ada beberapa jenis puri daging bayi yang kadangkala diberikan kepada haiwan yang lemah juga berisiko mengandungi komponen berbahaya ini. Jadi, peraturan utama, jangan sekali-kali berikan makanan dari meja anda melainkan anda 100% yakin akan kandungannya. Sedikit saja dos yang masuk boleh mencetuskan kerosakan serius dalam badan si kucing. Mari kita fahami apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kucing apabila ia termakan bawang atau bawang putih. Tumbuhan ini mengandungi bahan yang dikenali sebagai tiosulfat. Badan manusia mudah menguruskan bahan ini, tetapi bagi kucing, ia adalah racun sebenar. Apabila masuk ke dalam darah, tiosulfat menyerang eritrosit, iaitu sel darah merah, yang bertanggungjawab membawa oksigen ke seluruh badan. Bahan ini secara literalnya menghancurkan membran luar sel darah merah itu. Bayangkan, pembawa oksigen yang bertindak sebagai penghantar ke setiap sel badan ini tiba-tiba pecah dan musnah.
Keadaan ini dikenali sebagai anemia hemolitik. Apabila ini berlaku, organ dan tisu akan mengalami kekurangan oksigen yang membawa kepada kesan buruk yang sangat serius kepada seluruh sistem badan. Yang paling membimbangkan, kesan racun ini bersifat terkumpul atau kumulatif, walaupun hanya dalam dos yang kecil, tetapi diberikan secara tetap. Contohnya, melalui sisa makanan dari meja anda. Ia perlahan-lahan namun pasti merosakkan kesihatan haiwan kesayangan anda. Macam mana nak kesan masalah ini? Simptom keracunan bawang atau bawang putih mungkin tidak muncul serta-merta. Ia boleh mengambil masa beberapa hari, ketika mana anda mungkin sudah terlupa tentang sisa kecil makanan yang anda beri pada si bulus. Ini menjadikan proses diagnosis sangat sukar. Tanda-tanda awal pula selalunya kelihatan seperti sakit biasa. Kucing akan menjadi lesu, lemah dan hilang selera makan. Anda mungkin juga perasan dia bernafas laju, tercungap-cungap atau sesak nafas kerana badannya tidak mendapat oksigen yang mencukupi. Salah satu tanda paling jelas yang boleh anda periksa sendiri ialah warna gusi. Gusi kucing yang sihat berwarna merah jambu, tetapi jika ia mengalami anemia, gusi akan menjadi pucat, malah hampir putih. Kucing juga mungkin muntah, cirit-birit dan ada perubahan pada warna air kencing. Air kencing boleh bertukar menjadi merah gelap atau coklat disebabkan sel darah merahnya yang musnah. Jika anda perasan walau satu sahaja simptom ini, terutamanya jika anda tahu ia mungkin terambil hadiah beracun tersebut, sila bawa ia berjumpa doktor veteriner dengan serta-merta. Masa adalah penentu utama dalam situasi sebegini. Jadi, bagaimana kita nak lindungi haiwan kesayangan kita daripada ancaman tersembunyi ini? Peraturan utama adalah sentiasa berwaspada. Jangan sesekali biarkan makanan yang mengandungi bawang atau bawang putih terdedah tanpa pengawasan. Tutup tong sampah dengan rapat kerana kucing yang ingin tahu mudah sahaja menyelongkar di dalamnya mencari sisa makanan. Baca label ramuan pada makanan ringan atau makanan tin yang anda beli, terutamanya jika ia bukan diformulasikan khas untuk kucing. Lupakan tabiat membiarkan kucing anda menjilat pinggan selepas kita makan. Itu bukan tanda kasih sayang, sebaliknya adalah risiko besar. Cara terbaik untuk menunjukkan keprihatinan anda adalah dengan memberinya makanan yang berkualiti, seimbang dan dirumus khas untuk keperluan spesiesnya. Jika anda ingin memanjakannya, belilah snack atau makanan istimewa kucing yang dijual di kedai haiwan peliharaan. Ingatlah, keseronokan sesaat daripada makanan terlarang itu tidak setimpal dengan rawatan berhari-hari dan lebih teruk lagi, risiko kehilangan ahli keluarga yang anda sayangi. Mari kita sentuh poin kedua, dan ini sesuatu yang kita semua suka sangat, coklat dan kafein. Bagi kita, ia adalah sumber kegembiraan dan kecergasan. Tetapi bagi si bulus, ia adalah racun yang membawa maut. Ancaman utama datang daripada bahan-bahan yang terdapat di dalamnya, iaitu theobromine dan kafein. Alkaloid ini merupakan perangsang kuat bagi sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskular. Namun, badan kucing memetabolismekan atau memproses bahan ini dengan kadar yang sangat perlahan. Akibatnya, toksin akan terkumpul sehingga mencapai kepekatan kritikal, lantas menyebabkan keracunan yang amat teruk. Coklat gelap dan pahit adalah yang paling berbahaya kerana kandungan theobromine di dalamnya adalah paling tinggi. Walaupun coklat susu dan coklat putih kurang toksik, ia masih lagi mendatangkan bahaya. Malah secebis kecil kek, sebiji gula-gula atau seteguk minuman koko yang ditinggalkan tanpa pengawasan boleh menjadi punca tragedi. Jadi,
Apa sebenarnya yang terjadi pada kucing selepas ia termakan coklat? Theobromine dan kafein yang terkandung di dalamnya bertindak seperti bahan perangsang, doping, yang amat kuat. Ia memaksa jantung berdegup kencang secara tidak terkawal, menyebabkan aritmia, iaitu degupan tidak sekata, dan lonjakan mendadak tekanan darah. Pada masa yang sama, bahan-bahan ini merangsang sistem saraf secara berlebihan. Bayangkan, anda telah minum 10 cawan espresso paling pekat berturut-turut. Sekarang, cuba bayangkan bagaimana kesan yang sama akan menyerang tubuh kecil yang beratnya hanya beberapa kilogram. Ini membawa kepada hyperaktif, kegelisahan melampau dan gegaran otot. Kucing itu tidak dapat duduk diam, seolah-olah ia hilang akal kerana rangsangan berlebihan itu. Proses ini menghabiskan semua sumber tenaga dalam badan dan berpotensi menyebabkan kerosakan kekal pada jantung dan otak. Penting untuk kita sedari, dos coklat yang selamat untuk kucing sama sekali tidak wujud. Walaupun sedikit, ia tetap berpotensi berbahaya. Gejala keracunan coklat lazimnya mula kelihatan dalam tempoh 6 hingga 12 jam. Perkara pertama yang anda akan perasan adalah perubahan tingkah laku. Kucing akan menjadi rosah, hyperaktif dan mungkin mula berlari-lari tanpa tujuan di dalam rumah. Ia juga akan menunjukkan rasa dahaga yang melampau dan akibatnya ia akan kerap membuang air kecil. Kemudian, tanda-tanda yang lebih membimbangkan akan menyusul seperti muntah dan cirit-birit. Ini adalah usaha badan untuk menyingkirkan toksin tersebut. Otot-ototnya mungkin mula bergerak-gerak secara tidak sengaja, diikuti dengan gegaran, tremor yang boleh bertukar menjadi sawan ataupun serangan kejang yang teruk. Degupan jantung akan menjadi sangat pantas dan tidak sekata. Dalam kes-kes yang parah, semua ini boleh mengakibatkan serangan jantung, koma dan akhirnya kematian. Jika anda mengesyaki kucing, anda telah makan coklat atau minum kopi, jangan tunggu sehingga gejala muncul. Segera bawa ia ke klinik veterinar. Dalam situasi seperti ini, lebih baik kita mengambil langkah berjaga-jaga. Ramai pemilik haiwan tersilap anggap bahawa bahaya hanya datang daripada coklat bar itu sendiri. Namun, kafein dan theobromine sebenarnya bersembunyi di tempat lain juga. Ini termasuk biji kopi, hampas kopi, uncang teh, minuman tenaga, serbuk koko. Malah ada juga dalam suplemen diet dan ubat-ubatan tertentu. Kucing anda boleh tertelan ubat yang ditinggalkan di atas meja secara tidak sengaja atau menjilat minuman tenaga yang tertumpah. Ada mitos yang mengatakan sekeping kecil tidak mengapa. Ini adalah salah faham yang sangat berbahaya. Dos toksik bergantung pada berat kucing, status kesihatannya dan jenis coklat itu sendiri. Bagi anak kucing yang kecil, walaupun hanya sekeping kecil coklat gelap, sudah cukup untuk membawa maut. Justru, langkah pencegahan terbaik adalah larangan mutlak 100%. Simpan semua produk berasaskan coklat dan kafein di tempat yang tidak dapat dicapai oleh kucing dan jelaskan kepada semua ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, bahawa berkongsi makanan manis dengan haiwan peliharaan bukanlah tanda kasih sayang, tetapi sebaliknya adalah satu penganiayaan. Kini kita beralih kepada produk ketiga. Produk yang saya janjikan akan mengubah tanggapan anda sepenuhnya. Dan produk ini adalah susu. Ya, anda tidak salah dengar. Lazim anak kucing yang menjilat susu dengan berselera dari piring. Imej yang telah dipromosikan oleh kartun dan cerita dongeng selama berdekad-dekad sebenarnya adalah salah satu mitos paling berbahaya dan paling meluas tentang pemakanan kucing. Majoriti kucing dewasa mengalami intoleransi laktosa. Laktosa adalah gula susu
dan untuk mencernanya, enzim khas yang dipanggil laktase diperlukan. Dan di sinilah terletaknya rahsia utama. Anak kucing kecil selagi mereka menyusu daripada ibu menghasilkan enzim ini dalam kuantiti yang mencukupi, tetapi sebaik sahaja mereka mula makan makanan pejal, penghasilan enzim itu dalam badan mereka akan terhenti secara praktikal. Ini adalah proses biologi yang semula jadi. Apa sebenarnya yang terjadi apabila kucing dewasa minum susu lembu? Oleh kerana kucing dewasa hampir tiada enzim laktase, gula susu atau laktosa itu tidak dapat dihadam dan diserap oleh usus kecilnya. Sebaliknya, laktosa yang tidak tercerna itu bergerak terus ke usus besar. Di sana, ia sudah dinanti-nanti dengan penuh teruja oleh bakteria tempatan. Bagi bakteria ini, laktosa adalah pesta makanan sebenar. Apabila mereka mula memakannya secara aktif, proses kenduri ini akan melepaskan sejumlah besar gas. Inilah yang menyebabkan perut kucing kembung dan mengalami sakit yang amat pedih. Selain itu, laktosa yang tidak tercerna turut menarik air masuk ke dalam usus, lalu menyebabkan cirit-birit yang teruk. Pada dasarnya, apabila anda memberikan susu kepada kucing dewasa, anda sendiri yang menyebabkan ia mengalami gangguan penghadaman yang paling teruk. Keadaan ini serupa dengan manusia yang mengalami intoleransi laktosa. Tetapi bezanya, bagi kucing, ini adalah perkara yang normal, iaitu norma bagi spesies mereka dan bukan hanya ciri individu. Berbeza dengan coklat atau bawang, susu biasanya tidak akan membunuh kucing serta-merta. Tetapi, secara sistematik, ia merosakkan kesihatan kucing dan menyebabkan penderitaan. Cirit-birit yang berterusan akan menyebabkan dehidrasi, kehilangan elektrolit penting dan mengganggu penyerapan nutrien daripada makanan normalnya. Radang kronik pada usus pula boleh mencetuskan masalah saluran gastrousus yang lebih serius. Kucing anda mungkin mengalami sakit perut, namun ia tidak mampu untuk menyatakannya kepada anda. Apa yang anda akan lihat hanyalah kesannya, najis cair di dalam kotak pasir, lesu dan hilang selera makan. Anda akan merawat simptom-simptom tersebut tanpa menyedari bahawa puncanya adalah daripada susu yang kononnya berkhasiat itu yang anda hidangkan dengan niat yang terbaik. Justeru, walaupun susu bukanlah racun toksik dalam erti kata yang sebenar, pengambilannya secara berkala akan membunuh kesihatan dan keselesaan hidup haiwan kesayangan anda perlahan tetapi pasti. Mitos ini susah sangat nak hilang. Jawapannya mudah sahaja. Kucing memang tertarik pada susu kerana ia mengandungi lemak dan protein yang tinggi. Naluri mereka memberitahu ini adalah makanan berkhasiat. Namun, sistem pencernaan mereka sebenarnya tidak bersetuju. Jika anda benar-benar ingin memanjakan si bulus kesayangan anda dengan produk tenusu, usah risau, ada penyelesaiannya. Di kedai haiwan peliharaan, mereka menjual susu khas untuk kucing. Susu ini telah diproses untuk membuang hampir keseluruhan kandungan laktosa. Ia selamat dan tidak akan menyebabkan masalah atau gangguan pencernaan. Tetapi sejujurnya, minuman terbaik untuk kucing dahulu, kini dan selamanya hanyalah air paip bersih yang biasa. Air ini harus tersedia dalam bekas yang bersih dan mudah dicapai pada setiap masa. Oleh itu, lupakanlah stereotip yang anda lihat dalam kartun. Singkirkan susu lembu daripada diet kucing anda buat selama-lamanya. Dengan berbuat demikian, anda telah memberikan perkhidmatan yang sangat besar kepadanya dan menyelamatkannya daripada penderitaan yang tidak perlu. Perkara keempat dalam senarai kita ini mungkin nampak sangat jelas dan mudah difahami, tetapi malangnya
kes keracunan dengannya masih kerap berlaku. Kita bercakap tentang alkohol. Semua jenis minuman beralkohol, sama ada bir, wain atau minuman keras yang kuat, adalah racun yang sangat berbahaya bagi kucing. Sistem badan mereka langsung tidak sesuai untuk memproses etanol. Hati kucing terlalu kecil dan keupayaan detoksifikasi mereka sangat terhad. Jumlah alkohol yang dianggap remeh bagi manusia boleh menjadi dos yang membawa maut bagi kucing. Hanya satu sudu teh minuman keras sudah cukup untuk menyebabkan keracunan serius, manakala satu sudu besar boleh mengakibatkan koma dan akhirnya kematian. Jangan sesekali, dalam apa jua keadaan, berikan kucing anda alkohol, walaupun sekadar bergurau. Ini bukan bahan ketawa. Ini adalah bahaya maut. Alkohol begitu berbahaya kepada kucing. Sebaik sahaja etanol memasuki tubuh, ia diserap serta-merta ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh badan, menyerang dua sistem utama, sistem saraf pusat dan sistem pernafasan. Ia akan menekan fungsi otak, menyebabkan kekeliruan, hilang kawalan koordinasi dan kelesuan melampau. Kucing mula terhuyung-hayang, jatuh dan tidak mampu bergerak dengan normal. Ini bukanlah mabuk lucu seperti yang dialami manusia, tetapi merupakan petanda keracunan neurologi yang teruk. Selepas itu, keadaan menjadi lebih parah. Alkohol menekan pusat pernafasan dalam otak, menyebabkan pernafasan menjadi perlahan dan sukar. Ritma jantung juga terganggu. Selain itu, etanol menyebabkan paras gula dalam darah menjunam mendadak, yang boleh mengakibatkan sawan dan kerosakan otak yang kekal. Hati dan buah pinggang terpaksa bekerja keras sehingga ke tahap kegagalan dalam usaha untuk menyingkirkan racun tersebut. Secara keseluruhannya, tubuh kucing tidak mempunyai mekanisme pertahanan untuk melawan serangan kimia sebegini. Gejala keracunan alkohol pada kucing berlaku dengan sangat pantas, biasanya dalam masa setengah jam hingga 1 jam selepas ia meminumnya. Mula-mula, anda akan melihat perubahan tingkah laku. Kucing itu mungkin menjadi terlalu gelisah dan hyperaktif, atau sebaliknya, menjadi sangat lesu dan mengantuk. Kemudian, anda akan mula terhidu bau alkohol yang ketara dari mulutnya. Selepas itu, koordinasi pergerakan mula terganggu. Kucing akan berjalan terhuyung-hayang, tidak mampu melompat ke atas kerusi dan mungkin melanggar objek di sekelilingnya. Ia juga mungkin mula muntah kerana badan cuba menyingkirkan toksin tersebut. Kucing akan mengeluarkan air liur yang banyak dan kelihatan hilang arah atau keliru. Dalam kes yang parah, pernafasan akan menjadi perlahan dan cetek, suhu badan menurun dan haiwan itu akan jatuh ke dalam keadaan stupor sebelum akhirnya koma. Tanpa rawatan kecemasan veterinar, keadaan keracunan ini hampir pasti akan menyebabkan kematian haiwan tersebut. Jangan sekali-kali cuba merawatnya sendiri, termasuk memberi air minum yang banyak atau apa-apa ubat rumah. Hanya rawatan IV, intravena dan terapi sokongan di klinik veteriner sahaja yang dapat menyelamatkan nyawanya. Memang, kebanyakan pemilik haiwan yang bertanggungjawab tidak akan sengaja menuangkan alkohol ke dalam mangkuk makanan kucing mereka. Namun, bahaya yang paling utama adalah pendedahan secara tidak sengaja. Ini termasuklah gelas wain atau koktail yang ditinggalkan di atas meja atau bir yang tertumpah di lantai yang mungkin dijilat kucing anda kerana rasa ingin tahu. Beberapa jenis makanan manis seperti kek rum atau coklat berintikan liquor juga mengandungi kandungan alkohol. Bahaya lain yang perlu diberi perhatian ialah pelbagai jenis ubat titis berasaskan alkohol dan juga pensanitasi tangan, hand sanitizers. Jika kucing terpijak sisa bahan ini,
kemudian menjilat kakinya untuk membersihkan diri, ia berisiko menyerap dos toksin yang serius. Oleh itu, berhati-hatilah, terutamanya ketika musim perayaan atau sebarang majlis sosial. Alihkan semua minuman dan awasi tetamu agar mereka tidak menghidangkan apa-apa yang berbahaya kepada haiwan kesayangan anda. Akhir sekali, simpan semua produk berasaskan alkohol di tempat yang tertutup rapat dan tidak dapat dicapai oleh haiwan. Kewaspadaan anda adalah perlindungan terbaik bagi mereka. Dan akhirnya, produk kelima dalam senarai kita. Tahap bahayanya pasti akan mengejutkan ramai. Produk itu adalah anggur dan kismis. Ya, beri yang enak, manis dan sangat bermanfaat untuk kita ini adalah racun yang mematikan bagi kucing dan anjing. Hanya sebiji 2 anggur atau beberapa butir kismis sudah cukup untuk mencetuskan kegagalan buah pinggang akut pada haiwan peliharaan anda. Ini adalah situasi di mana buah pinggang tiba-tiba berhenti menjalankan fungsi utamanya, iaitu menapis darah dan mengeluarkan toksin dari sistem badan. Akibatnya, sisa metabolik beracun mula terkumpul dalam darah, meracuni haiwan itu dari dalam. Ini merupakan salah satu ancaman yang paling tersembunyi dan sukar dikesan di dapur kita, kerana hakikatnya ia sama sekali tidak jelas atau tidak disedari oleh majoriti pemilik haiwan. Apa yang paling membimbangkan mengenai anggur dan kismis ini ialah para saintis masih belum dapat memastikan komponen toksin yang sebenar di dalamnya. Pelbagai teori telah dikemukakan, tetapi tiada satu pun yang telah disahkan sepenuhnya buat masa ini. Kita tak tahu kenapa sesetengah haiwan boleh bertindak balas walaupun dengan kuantiti yang minimum, sementara yang lain pula boleh makan lebih banyak tanpa menunjukkan kesan sampingan. Ketidakpastian ini menjadikan anggur lebih berbahaya lagi. Kita tidak boleh mengira dos yang selamat, kerana dos itu memang tidak wujud. Satu-satunya cara untuk melindungi haiwan kesayangan anda adalah dengan mengelakkan sebarang pendedahan kepada produk-produk ini secara total. Ini bukan sahaja merangkumi buah anggur segar, tetapi juga sebarang produk yang mengandungi bahan-bahan ini, seperti roti kismis, kek, salad buah-buahan atau jus. Jangan sekali-kali ambil risiko untuk menguji sama ada kucing kesayangan anda akan tergolong dalam kumpulan yang sensitif terhadap toksin misteri ini. Gejala keracunan anggur biasanya akan muncul dalam tempoh 24 jam selepas kucing memakannya. Tanda yang pertama dan paling kerap dilihat ialah muntah-muntah. Kucing akan menjadi lesu, tidak bermaya dan hilang minat terhadap makanan atau aktiviti bermain. Ia mungkin kelihatan tertekan dan mengalami sakit perut. Anda mungkin perasan sama ada ia minum lebih banyak air atau sebaliknya, langsung menolak untuk minum air. Impak utama keracunan ini adalah pada buah pinggang. Oleh itu, proses membuang air kencing juga akan berubah. Pada mulanya, ia mungkin membuang air kencing lebih kerap, tetapi kemudian ia akan berhenti sepenuhnya. Ini adalah tanda yang sangat membimbangkan, menunjukkan bahawa buah pinggang telah gagal berfungsi. Jika rawatan tidak dimulakan dengan segera, peluang untuk menyelamatkannya akan menurun secara mendadak. Kegagalan buah pinggang akut adalah keadaan yang boleh membawa maut. Oleh itu, jika anda ternampak kucing anda makan anggur atau kismis, jangan tunggu sehingga gejala muncul. Segeralah bawa ia ke klinik kecemasan veterinar. Dalam hal ini, langkah pencegahan, sama seperti bahaya lain, adalah bergantung kepada kawalan yang menyeluruh. Jangan sesekali biarkan anggur atau kismis terbiar di atas meja atau dalam bakul buah, di mana ia mudah dicapai oleh si comel.
Jika anda sedang makan, pastikan buahnya tidak jatuh ke lantai, di mana ia boleh ditemui oleh haiwan kesayangan anda yang sememangnya sangat ingin tahu. Amat penting untuk berhati-hati dengan anak-anak kecil kerana mereka mungkin tidak faham bahaya ini dan akan berkongsi buah tersebut dengan kucing. Sila periksa tong sampah dengan teliti. Sisa buangan atau baki makanan penaik yang mengandungi kismis boleh menjadi sumber keracunan. Memandangkan betapa seriusnya akibat keracunan dan hanya sedikit sahaja yang diperlukan untuk meracuni, jalan terbaik ialah elakkan terus membawa produk ini masuk ke dalam rumah yang ada kucing. Jika perlu, simpan ia di dalam peti sejuk, di dalam bekas kedap udara yang bertutup rapat. Sentiasa ingat, maklumat adalah senjata terbaik anda. Kini anda sedar akan ancaman yang tidak dijangka ini dan dengan itu anda mampu melindungi haiwan kesayangan anda sepenuhnya. Kesimpulannya, hari ini kita telah mempelajari tentang 5 makanan yang kelihatan biasa namun boleh bertukar menjadi racun maut bagi kucing kesayangan anda. Ini termasuklah bawang dan bawang putih yang tersembunyi dalam makanan harian kita, coklat dan kafein, perangsang kegemaran kita tetapi racun bagi haiwan peliharaan. Alkohol yang berbahaya walaupun dalam dos yang sangat kecil, anggur yang misteri dan berbahaya, dan sudah tentu kejutan utama, susu yang bukannya memberi manfaat tetapi membawa penderitaan kepada si bulus. Apa pengajaran utama yang boleh kita ambil daripada semua ini? Bahaya terbesar bagi si bulus bukanlah niat yang jahat tetapi sebaliknya, ia adalah kerana kejahilan kita dan tabiat memanusiakan mereka dengan beranggapan apa yang baik untuk kita, baik juga untuk mereka. Tetapi dunia mereka berbeza dan sistem biologi mereka berfungsi mengikut peraturan yang berlainan. Kasih sayang dan keprihatinan kita harus ditunjukkan bukan dengan berkongsi makanan dari pinggan kita, tetapi dengan memastikan persekitaran yang selamat dan menyediakan diet yang betul, iaitu pemakanan yang sesuai untuk spesies mereka. Terima kasih kerana menonton video penting ini hingga tamat. Jika maklumat ini bermanfaat untuk anda, sila tekan butang like dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas tips penjagaan si bulus yang lain. Sekarang, soalan untuk anda. Antara semua makanan ini, yang mana paling mengejutkan anda? Atau mungkin anda tahu tentang bahaya lain yang tidak kami sebutkan? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Marilah kita sama-sama membantu menjaga rakan-rakan berbulu kita.